Pelakon, Ukasha Senrose, mendedahkan bahawa dirinya menjadi mangsa keganasan rumah tangga sepanjang 4 tahun perkahwinannya dengan Kamal Adli. Ukasha memaklumkan beliau mengalami penderaan fizikal, emosi dan mental sejak awal perkahwinan, termasuk ditolak, dipukul serta ditarik rambut walaupun ketika itu sedang Sarat mengandung 7 bulan. Menurutnya, beliau mempunyai bukti berupa gambar dan video berkaitan dakwaan tersebut. Menurut Ukasha, beliau sebelum ini memilih untuk berdiam diri dan tidak mendedahkan perkara yang dialaminya bagi menjaga aib suami serta keluarga. Ukasha yang ditemani Peguam Syari'i, Muhammad Shazmi Sapian turut memaklumkan bahawa beliau pernah mengadu kepada keluarga mentuanya, namun hanya diminta supaya bersabar. Dalam pada itu, Ukasha menafikan fitnah yang dilemparkan kononnya beliau tidak waras, sebaliknya menegaskan masih mampu mengurus dan membesarkan anak meskipun Kamal Adli didakwa culas dalam memberi nafkah. Sementara itu, Peguam Sivil mewakili Ukasha, Asyaik Ali Saif Aliwi, memaklumkan bahawa anak guamnya telah membuat 4 laporan polis berkaitan dakwaan keganasan rumah tangga bermula awal Disember lalu.